Untuk anda yang simpan emas dalam akaun Gap, soalan ni untuk anda. Selepas keluarkan emas fizikal 1 gram daripada akaun Gap, apa yang perlu anda buat? Kalau mau jual nanti, di mana tempat yang sesuai? Okay, dengar. Pertama sekali, tujuan kita keluarkan emas fizikal daripada akaun Gap adalah sebab emas yang paling terbaik adalah emas yang berada dalam tangan kita sendiri. Berbeza dengan aset kewangan lain yang hanya dalam bentuk angka, emas ni adalah aset fizikal sama macam rumah, tanah yang anda boleh sentuh. Nilainya terletak pada fizikalnya, gram dan ketulinan emas itu sendiri. Sebab kedua adalah faktor emosi. Bila kita pegang emas, kita nampak cantiknya, rasa sayang, rasa mau tambah lagi simpanan kita. Kita akan rasa motivated dan terdorong untuk kumpul lebih banyak emas. Akhirnya, simpanan kita tanpa sedar berkembang dan lebih cepat lagi berbanding sebelum ni. Soalan kedua, macam mana pula kalau kita mau jual emas yang sudah ada tu? Caranya simple. Anda kan sudah keluarkan emas fizikal. Bawa emas itu ke mana-mana cawangan public gold yang berdekatan. Ada lebih 15 cawangan di Malaysia dan di Indonesia pun sudah 7 cawangan. Tak perlu buat temu janji. Datang sahaja dan mereka akan uruskan proses jualan emas anda. Simple kan? Kalau anda memulakan tabungan emas rendah RM100 dan tiada komitmen bulanan, isi web biru di bawah, saya bantu anda. Moga kekayaan anda terus bertambah dengan ilmu. Follow for more tips.